Morning guys, from Penang, seberang Prai. Nak pergi breakfast dulu. Let's go. President Lounge. Yep. Yeah. Yeah, man. Sini. Okay. Nice. Breakfast dulu pagi ni. Alhamdulillah. First day breakfast balik di Malaysia. Hotel ni okey lah. Dia ada breakfast. Kalau tak ambil breakfast pun boleh ya. Breakfast ni biasa je lah. Ada nasi lemak, ada mihun. Biasalah hotel punya style. Okay. Alright guys. Ini kita nak push down to KL lah. Dalam 300 kilo ni. InsyaAllah dalam pukul 10 macam tu, 10.30 kita orang gerak. Fully everything is okay. Cuaca pun nampak macam panas ni. Cantik, terang, tak hujan. Biasa belah petang hujan kan. So all the way hopefully cuaca okay, jalan pun okay. Selamat dalam perjalanan insyaAllah. Okay, bye. Okay guys. Bye-bye bilik. Bye-bye Paul. Out. Banyak barang. Banyak barang Paul. Alright, let's go. Okay. Let's go. Let's go. Bye. 2406. Hello. Kenapa pakai baju ni lagi? Si Melaka? Oh, berjaya bro, berjaya. Berjaya. Okay. Main. Oh, bagus. Suami first. Suami kena jalan dulu. Let's go, Paul. Let's go. One for the road. Bike is ready. Stand by. Okay. Let's go. Okay. Bye-bye Penang. Bye-bye, Penang. Okay, kita keluar sini. Bye-bye, Penang. Bismillahirrahmanirrahim.
Last push 329 kilometer ke KL pagi ni daripada Seberang Perai, Penang. InsyaAllah dalam pukul 2 kot sampai. InsyaAllah. Ui, jalan jam. Jam nak pergi kerja ke? Mungkin lah, dia orang turun depan kot. Oh, tol. Oh, tol. Tol Juru. Meleleh peluh. Baru dah naik motor. Kita dah masuk kiri depan ni. Sikit dah. Motor belakang. Setakat ni tak nampak ada motor. Okey, tak ada. Sama macam kat Bangkok, bro. Sini memang selalu jam ni. Oh, sini kawasan perindustrian ni. Tol Juru ni memang jam. Dia daripada berapa lane nak jadi berapa lane nak pergi ke tol bila nak selesai tak tahu. Kau ha? Tak ada orang datang? Tem. Tak ada orang datang Tak ada orang datang, you kena turun lah. Alamak. Tak boleh isi minyak, macam mana? Nah, kau ha? Kau ha? Tem. Where you come from, sir? Sir? I'm from New Zealand. New Zealand, eh? Wait I want to pay first. 14. 97, 95? Okay. 97, 95? 95. 95, sir. Tem. Ni harga belum diskaun.
Okey, dari sininya penuh. Ni boleh sampai mana je? Simpang Pulai boleh kot. Oh, Simpang Pulai sahaja. Lepas tu isi lagi. Ataupun Tapah, antara dua lah. Okey, nanti kita tengok. Okey, dah masuk negeri Perak. Gunung Semanggul. Perak Darul Rizwan. Hayal lah, tak sedar dah masuk Perak dah. Dari Penang, kita dah masuk ke Perak. Dah cross border lah. Dah Cross border Penang. Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur. 277. Oh, sama dengan situ 277 km. Ya. Sama. Cuaca cerah. Terang. Sampai silau mata lah. Oh, okey, hati-hati. Pokok-pokok menghijau. Pokok menghijau. Tapi ni filter tak ada langsung. Macam mana? Filter dia tak ada langsung. Terang betul. Betul. Oh. Kalau tak pakai double visor ni, gelap ni. Oh, tak tahulah macam mana. Kereta pun tak banyak sangat lah pagi ni, okey. Boleh lah. Awal tadi jam sikit. Kat tol tu. Ya, biasalah masuk tol je mesti jam. Tak lama lagi kan ada sistem baru. Boleh lah. Tak ada berhenti-berhenti dah dekat tol lah. Yes, terus je. Lalu je. Tinggal bayar dengan tak bayar je. Lalu je dia terus baca je nombor plate. Bas. Dah nak sampai Kuala Kangsar dah teman. Mula kita makan durian. Durian Makan durian. Musim durian ke tak ni? Musim durian lah. Dia kalau Kuala Kangsar ni laksa dengan cendol. Cendol? Laksa cendol. Cendol. Bukan durian. Tak tahu durian, tak tahulah, mungkin ada lah kot. Udah sampai daerah Kuala Kangsar, teman kenalah cakap Kuala Kangsar. Saya bukan orang Perak, saya orang Pahang. Alamak. Kau yang tak kerti cakap Perak weh. Apa benda ni? Takkanlah tak pandai langsung. Tak kerti lalu. Maulah kita. Tu orang Perak lah. Yelah. Kau awak lah. Udah lah. Awak tak boleh tinggal lalu cakap Pahang. Tak boleh. Darah daging. Pahang. Darah daging. Awak Minum jumpa. air Pahang daripada kecil. Awak pula kalau nak pula jumpa dengan Jo Keke tu, bapak lah pandai ni cakap Pahang. Dia tak kira jumpa siapa, janji dia orang Pahang. Janji orang Pahang. Tapi yang pelik ni orang Pahang ni dia cakap kuat. Siapa suruh ni? Tak tahu, tapi memang kalau orang Pahang jumpa orang Pahang, bapak lah dia cakap Riuh lah. kuat. Riuh. Habis tempat tu dia conquer je. Habis.
Kongker Orang Pahang dia campur ke orang putih Adalah Kongker. sikit. Ha. Dia kongker habis tempat tu. Yelah. Macam dia je lah. Tak, orang lain dia tak boleh borok lalu dah situ. Tak ada lah orang lain. Tak ada yang lalu. Dia cakap menjerit-jerit. Tahu mana-mana cakap. Padahal duduk sebelah je. Tapi macam macam orang terpekak. Sepelau. Sepelau. Aduh lahai. Itulah gaya. Tapi faham di hati. Walau pergi mana pun tetap juga faham. Ingat juga ikan patin masak tempoyak bapak lah sedapnya. Bos dah lah. Oi, mula kita ke Temelung pula lah cari ikan patin. Tu mana? Boleh je. Tapi sekarang ni sungai tengah besar ni. Oh ya ke? Katanya banjir Tolong Pahang banjir sekarang ni. Air sungai Semantan naik. Banyak kereta. Kita nak masuk Menora. Terowong. Meru Tunnel. Kau nama dia? Ha. Bye bye tunnel. Bye-bye tunnel. Sampai Ipoh lah. Lagi 5 km. Yes. Banyak juga kereta cuti-cuti sekolah ni. Ini kira biasa ni. Kalau banyak jam. Oh ni biasa. Kalau tak sini macam tak bergerak lah jam. Ya, dia. jam. Oh. Macam ni kira okey sangat lah ni. Sangat-sangat okey ni. Bandar Ipoh tu dia belah bawah tu. Belah bawah lembah. Dikelilingi oleh gunung Dana. Wow, cantik lah. Mestilah sebab tu Bandar Ipoh sejuk. Bandar Ipoh sejuk.
Macam dia duduk bawah tu macam kat Phuket juga Kalau kita Phuket pun macam juga turun nampak dia punya bandar kat bawah. Iyalah. Tepi tu tepi laut kan. Ni durian. Dalam Mana? lori ni. Mana? Ni lori pick up ni. Oh. Highlight. Koma durian dah berbunga. Mau kita Minang anak dara. Dara. Kenapa kena musim durian dengan anak dara? Anak dara. Anak dara botol. Teman jumpa di Padang Tenggala. Durian banyaknya. Alah, orang sebelah tu tidur. Tidur. Sedang tidur lah. Nasib baik lah naik motor. Kalau tak tidur juga tu sebelah. Tak adalah. Tak ada. I selalu teman you lah. Yelah. Kalau I nak tidur, I cakap kan. Yelah. Oh, cakap minta permission. Minta permission lah. Untuk tidur. Alright. Ya. Kalau Padu. suami bagi tidur, kita tidurlah sekejap. Yelah. Betul lah tu. Benda boleh lah Benda boleh. Sejuk-sejuk dalam kereta. Apa lagi nak buat? Atas motor tak boleh lah. Atas motor dah kerja. Atas motor mata kedua untuk suami. Yes lah. Baguslah teman. Kalau duduk sorang-sorang bawa kereta mengantuk bahaya pula. Mestilah. Nama pun together kan. Ya. Two heart, one road. Kalau orang bawa kereta pun I tak boleh tidur lah. Ya. Oh ya ke? I duduk sebelah mesti tak tidur. Pasal tak tahu lah. Macam bukan tak yakin pada driver tu, tapi rasa kita dah biasa bawa kereta. So tiba-tiba kita duduk sebelah kan, rasa macam tak sanggup pula nak tidur. Ya, I macam tu lah I pun tak sanggup nak tidur. I pun tak sanggup. Yalah. Biarlah sama-sama. So kita push ke Tapah lah kot. Baru kita berhenti lah. Alright, boleh je. Tapah dalam 50 kilo lagi, 60 kilo lagi ni. Ada cendol tak? Tak ada lah, tak tahulah ada ke tak cendol. Aduh. Kita singgah Tapah. InsyaAllah. InsyaAllah. Weh, tiba-tiba jam Tutup jalan kot. Ha? Tutup jalan kot. Rasa tutup jalan ni. Tutup jalan? Ada rosak ke, ada apa ke, dia orang repair jalan ke. Tepi sekali ya? Ya. So depan ni. Oh, tak lepas juga. Tak lepas tu. Ambulans kat mana tu? Oh ni lori ni. Kalau boleh minta, tolong duduk kat sini ya. Tepi sekali lepas tak? I rasa kalau tepi sekali lepas kot. No. Jaga ada motor. Okey. Ada motor? Tak ada. Apakah kejadian? Ada kereta polis depan tu. Tak apa. Kita tak Taklah, ada masalah. maksudnya ada kereta polis mesti ada something lah. Iyalah, betul.
Accident kot. Crash, betul. Accident. Mana? Tak tahu. Ni lori. Tu, nampak tu. Kanan. Oh my god. Oh Allahu my Akbar. god. Allahu Akbar. Baru lagi ni kejadian ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, subhanallah. Itulah yang kita takut. Astagfirullahaladzim. Kita singgah minum dulu dekat kawasan rehat Tapah. Tapah. Kita Kita minum berhenti dulu. Tapah tu. Rasa macam tak lepas je kepala ai. Alamak. Tunduk sikit. Ui. Tunduklah sikit. Sini ada Batam ke apa? Tak nak. Tak perasan. Kaya rasanya hujung. Belah sana. Mana? Hujung belah sana. Rasanya. ANW dia. Ya. Boleh parking sebelah sana. Tu kan dalam ni. Tu? Betul. Kita boleh parking belah sini. Oh. Tu pokok ni. Tu. Ni. Bawah 100 km dah kita nak sampai, insyaAllah. Banyak kereta menuju ke utara. Selamat datang ke Selangor Darul Ihsan. Bernam Jaya. Sempadan penyelenggaraan. Badan penyelenggaraan. Sudah masuk Selangor. Ni orang rumah baru. Rumah baru. Ya, rumah baru. Kawasan perumahan baru kot. Ni Bestari Jaya kot ni. Sini. Rasanya kot. Tu tulis apa tu? Rawang kan? Rawang. Yalah, Rawang jauh lagi 40 kilo. Banyak lah kawasan perumahan baru. Tapi ni apa nampak? Rumah teres dari 250,000. Ni. Ni rumah teres. Tadi semi-D. Ya. Ni rumah setingkat ni. Kawasan baru. Ceruk alam mana ni pun tak tahu. Kat Tanjung Malim lah kot. Tanjung Malim lah. Ataupun sahabat berenam. Antara dua. Ada nitik air. Kuala Lumpur. Kita
dah masuk kawasan Kuala Lumpur. Oh, ada rintik-rintik dah. Ya. Hari nak hujan. Dah hujan pun. Dah hujan dah? Dah. Alamak, dah hujan bro. Tu pun dah nampak dah rumah kita. Yeay, Kuala Lumpur. Welcome back. Welcome back. Kuala Lumpur menyambut kita dengan hujan gerimis. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai. Ya, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Tu, berapa lama tak tengok Kuala Lumpur? Masih sama lagi Masih sama. Ingat pergi berapa tahun Ingat 20 tahun kan pergi. Baru 20 hari je. Ayo. Ayo. I nampak masjid. Nampak masjid lagi. Cari masjid lagi. Ni Muslim. Oh, saya Muslim. Senang cari makanan halal. Malaysia juga best lah. Alhamdulillah. Mana-mana boleh makan. Ni tu hari nak duduk sini kan. Jadi ni. Adalah hikmah tu. Kau tak tu lah yang warna hitam tu. Ha, situ. Ada hikmah dia. Ya Allah. Sedap tidur hujan pula tu. Jaga sikit ni. Kenapa? Bahaya ni. Ya. Ha. Hati-hati. Orang melintas-lintas tu cross jalan tu kan. Ya. Jalan Duta, pusat bandaraya. Kita disambut dengan gerimis, hujan gerimis. Ya. Sejuk. Jalan Kuantan. Oh, Istana Negara. Daulat Tuanku. Ya. Sana dah lebat dah hujan. Oh, sana dah putih dah hujan lebat tu. Dah lebat dah. Ombak dah hujan lebat dah. Oh, dah hujan weh. Cepat sampai rumah.
Cepat-cepat sampai rumah sebelum hujan. Masya Allah, Masya Allah. Eh. Okey. Alhamdulillah. Tepat pukul 3:04 sampai ke sarang. Sampai ke rumah pada 22 hari bulan 12. Oh. Alhamdulillah. Kairin. Ada. Kairin. Penuh parking. Kat sini ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih Allah. Okay guys, Alhamdulillah. Selamat sampai di Kuala Lumpur. Berapa hari dah? 20 hari. Kita start 2 hari bulan. Hari ni 22. So basically-nya kali ni ride ni kita cover everything lah. Daripada last year yang kita tak dapat tu. Thousand Corner kita ambil loop yang daripada Mesot. Tak pergi Mesot pergi Mesariang main Honson pergi Baratai pergi Pai pergi Chiang Mai. Umpang ada? Umpang additional lah. Lepas tu Nan. Pergi Payo, pergi Pre, pergi Nan, Puchifa semua kita dah cover. And then turun bawah lah, sampai ke kali ni naik Kutabek, Kauko kita singgah. Dan kita turun Pattaya kita just touch and go. Then kita dapat masuk Bangkok. Dan kita naik kapal balik ke Koh Samui. Koh Samui semalam kita tidur di Nakhon Sitamarat. Kita terus cross border ke Pening. Dan alhamdulillah hari ni sampai ke KL. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Selamat sampai, tidak apa-apa kejadian. Dan banyaklah kita punya perjalanan ni, pengembaraan ni mengajar kita tentang kehidupan. Kita kena banyak bersabar, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. So kita telah balik dengan penuh bukan keinsafan lah, dengan penuh keberkatan insya-Allah. Disambut dengan hujan tu. Disambut dengan hujan. Okay. Alhamdulillah hujan pun sampai pun betul-betul hujan baru nak start. Okey, you did it. Alright, okay guys. Alright. Sini, bos. InsyaAllah kita buat lagi. Okey. Untuk So, next time. terima kasih banyak-banyak bawa air pergi jalan ya. Yolah. Okey, bye. Yolah. Okay, bye.